Alhamdulillah lengkap dah sikit. Kita dah pergi ambil kayu tadi. Ni kita nak buat tempat signboard tu. Dan ada tempayan kat dalam tu dengan batu tu, kita tengok. Alright. Tu kayu kita dah pacak. Set kita tengok ini dulu. Ni tempayan ni kita nak letak ni. So siapa yang rasa-rasa nak bagi tempayan boleh lah kan. So ini kita letak batu sungai lah. Batu sungai, tempayan. So sanitizer kat sini lah. Signboard ke atas kan. Okay, and then kita akan move to sini. Ni kayu yang kita dah pacak. Orang pasang pul besi, kita pasang kayu. Tu tiang lampu tu satu. So tadi kita pasang lagi 2, 3. Right. Ini kita punya pul lah. Dah jadi pul lah kan. Kalau besi boleh jadi pul. Jadi tiang kayu besar dia punya ni. Ni betul-betul nampak nice lah. Dia punya ni dia memang nice. Tu naik tak jatuh lah. Tapi okey lah. Kita buat tiang lampu. Tiang lampu. So yang ni tadi kita member belah 2 batang untuk buat kayu kerusi ni. So ni tak lengkap lagi. Di tengah duk ketam-ketam tu tak siap lagi tu. Nanti dah ketam siap nanti letak lah. Okey, ni pun dah lengkap, tinggal lagi nak cuci-cuci kan. So yang ni dia unik dia macam dia lah. Kalau yang ujung tu unik, lebih unik lagi. Tapi okey lah, tersendiri lah, keunikan tersendiri lah Okey, ni nice. Ni tadi kita korek dalam. Oi, nak boleh buat balik ni, Allah. Okey, sana dah lengkap. Jadi 3 dah lengkap lah. Yang ini kita nak buat tempat kita berkarya. Jadi orang seni kan. Kat sinilah kita nak menulis kita punya kata-kata. Kita banyak buat puisi, kita ada menulis novel, kita ada lagu. So kata-kata seni tu kita akan buat sinilah. Selain pada kita buat chicken farm punya tempat kan. Memang fokus kita punya ni memang farm punya ni. Tapi dalam masa yang sama kita nak bagi nampak cantik lah, nice. Biar tak jemu atau memandang kan. Yang ni kita nak pelengkap lagi. So yang ni papan ni kita nak buat untuk sign lah. Baik. Okay, nice. 3 batang dah pasang lah. Baru nampak. Okay, tinggal lagi lampu lah. Lampu belum lagi. So siapa yang nak sponsor lampu boleh lah, DM kita kalau ada nak sponsor lampu. Kalau lah berhajat untuk dapatlah sikit pahala, insyaAllah orang merasai kita punya cahaya tu kan. So kan ayam panas ni, saya terpayan nak ganti bawah tu. Ini satu belum siap lagi. Okay, sana signboard belum siap lagi. Ini siap dah. Okay, ini signboard nanti kita nak cat sikit lagi. Cat, kita nak lengkap dia lah. Belum lengkap sepenuhnya ni. Macam ni lah. Telaga ya kat ujung, telaga klasik belum siap lagi. InsyaAllah mudah-mudahan Lepas tu kalau ada rezeki kita angan-angan dulu lah. Dekat sini kita akan reserve satu tempat untuk stable ke depan lah. Buat stable dulu lah, InsyaAllah. Alhamdulillah. Siap sikit lah.